Alright. Okay, thank you. Alright, sorry ya. Okay, so Kak Lin nak cerita sangat tadi, mana tadi Kak Lin nak cerita? Okay, so siapa yang pernah bagi susu anak pakai pakai apa? Pakai susu tin dan coklat kek masakan. Okay. So ada tak yang pernah bagi macam tu? Ada tak pernah yang rasa susah sampai tahap macam tu? Okay, nak isi kereta ke main kan? Waktu kereta waktu ada kedai baja, kereta ke main lagi besar. Pakai Ford kan? Lepas tu bila dah tak boleh bayar, ni duit tabung, shilling, susun dekat atas Shell dengan Petronas. So kalau anda pernah hidup macam Kak Lin, pernah rasa susah, terdesak, anda kena stay sampai habis. Okay? Sebab Kak Lin hari ni, okay, Kak Lin ubah, saya bagi sirap je. Alright. So kita tak nak dah kan? Tak nak ada yang bagi sirap, ada yang bagi susu tin. Sedih. Sebagai seorang ibu, okay, kita tahu apa yang ada dalam sirap. Kak Lin lagi lah, bagi kek premix coklat masakan tu dekat anak. So you all rasa macam mana? Kan? Ya Allah, aku ni ibu yang tak berguna. Tepung kek kot. Macam tu kan? So itulah rasa bersalah seumur hidup kan yang Kak Lim masih ingat lagi sampai hari ni. So itu adalah titik untuk Kak Lim bangkit untuk terima semula MLM. Hari ni siapa yang anti dengan MLM, anda kena dengar. Kan tak semua MLM yang akan menjatuhkan anda. Sebab apa? Sebab MLM yang Kak Lin nak cerita dengan korang ni, business networking yang Kak Lin nak cerita kat korang ni, yang ubah hidup Kak Lin, yang dapat dividen dalam USD dan patuh syariah. Itu yang paling penting, okay? So kita nak tengok, okay? Kita nak tengok macam mana Kak Lin boleh ubah kehidupan Kak Lin. Kak Lin percaya hari ni, okay? Ya betul. Okay, saya percaya hari ni anda semua datang hari ni ke dalam tim ni, sama ada daripada MCT Rafida, okay, ada daripada Farida Aziz, daripada Nurul Aida, daripada Nurul, dan semuanya mesti anda hari ni ada terjerat dengan hutang, hutang keliling pinggang, nampak tak, bagi air sirap je, pernah bagi anak air sirap je. So kita ada banyak sangat kisah-kisah kita. Kita ni kalau berhutang kan, kita tak boleh nak elak. Rumah kena beli, pakai hutang, mana ada duit nak bayar cash, betul tak? Kan lagi-lagi baru kerja, macam mana nak beli rumah pakai cash? Lah kita anak orang kaya, betul? So duit kereta lagi nak beli, macam mana nak beli? Kereta mainan bolehlah kita keluarkan. So kita memang hidup kita ni keluar je hutang. Baru je habis grad dah hutang PTPTN. Nampak tak? So kita hidup dengan dikelilingi hutang. Okay? Tapi salah ke hutang tu? Salah ke hutang tu? Hutang tu tak salah. Sebab apa? Yang salah adalah bila kita tak cari extra income. Yang salah bila kita tak pandai menguruskan hutang. Okay? So dapat gaji bayar hutang. Habis. Apa je 5,000, 5,000 bayar hutang. Macam mana nak survive? 200, 100 pun tak boleh nak bagi mak. Betul tak? Rasa bersalah tengok muka mak kan. Rasa sedih sangat. Mak hantar aku belajar pandai-pandai. Okay, tapi aku tak boleh pun nak bagi mak aku waimah 100. Siapa yang kat sini belajar tinggi-tinggi, kan kerja besar-besar, 100 pun tak boleh nak bagi mak dia. Jawab dalam diri sendiri. Jawab dalam hati hari ni, diri sendiri, aku gaji besar 4-5 ribu, mampu minum air Zeus selalu, mampu minum air Coffee Bean selalu, 100 pun tak terbagi kat mak aku. Kan? Nampak tak? Okay, berapa ramai orang kat sini? Sampai bila you nak duduk kat dalam zon yang macam tu? Zon yang selesa, tak berapa nak selesa. Okay, so hari ni, okay, Kak Lin nak cerita dengan korang. Okay, inilah yang akan ubah. Okay, ini yang akan ubah kehidupan you all. Okay, nak tak bonus dalam USD yang boleh ubah kehidupan you all? Siapa yang nak kat sini? Gaji 30 hari bulan, 1 hari bulan dah habis. Betul tak? Kan? Betul. Itulah realiti dia. Itulah realiti dan hakikat sekarang ni. Okay. So, siapa yang kat sini nak bonus dalam USD? Type kat sini, saya nak bonus dalam USD. Betul bang, sama bang. Kan? Ya Allah, rasa kalau waktu kali cakap bayar RM90 je dapat sepotong aloe vera, RM90 pun gigil nak keluarkan. Punyalah susah kan, betul tak? Saya nak dalam bonus dalam USD, betul? Setuju tak? Saya nak. Siapa yang nak bonus dalam USD? Type saya nak malam ni, mana tahu penghijrahan kita Allah nak bagi yang lebih baik kepada kita. Kan? So, nak bonus. Okay. So, hari ni kita nak tahu apa tu bonus dalam USD. Bonus dalam USD ni sebenarnya adalah pengagihan dividen tahunan. Setiap tahun, company ni akan bagi bonus dalam USD. Kenapa company ni gila ke apa bagi bonus dalam USD? Sebenarnya bonus USD ni nilai dia diagih dalam bentuk USD untuk buat satu pelarasan. Dia macam ni. Company ni dia sebenarnya adalah private company. Okay, ada banyak sangat company kat luar. Contoh macam Nestle, lepas tu contoh macam
company yang besar, Big Pharmacy ke kan. Semua company-company yang besar-besar ni dia nak dana, okay, dia mesti offer pada shareholder. Okay, maksudnya dia buka share. Share kepada public. Okay, so bila orang beli share dia, okay, kita lah contoh beli share Nestle. So akhir tahun bila dia buat declaration kan, tutup account, kita akan dapat dividen. Maksudnya kita dapat nilai dividen daripada share tu, betul? Itu adalah konsep di public company. Tapi company ni dia adalah private company. Private company ni maksudnya dia tak bagi share kat luar. Maksudnya dia tak offer share dekat luar sebab dia nak bagi dividen kepada kita yang bekerja. Best ke company ni? Best. Sebab apa? Sebab kita yang bekerja, bukan orang yang kat luar. Kalau orang kat luar dia tak tahu pun macam mana keadaan kita buat bisnes, buat sales macam nak mati ni, okay, tiba-tiba orang luar dapat. Sebab apa? Sebab dia beli share je. Okay, so company ni dia tutup peluang macam tu. Dia tak nak sebab dia nak bagi kita semua ni terima bonus USD, bonus dividen tahunan dalam USD. Kenapa USD? Okay, sebabnya kita berada di 170 negara. Bila kita berada di 170 negara, negara ni berbeza-beza. Jepun, India, lagi apa? Abu Dhabi, Kuwait, lepas tu Antartika, Afrika, lepas tu apa lagi? Itali, semua negara ni currency dia berbeza-beza. So macam mana nak jadi benchmark untuk nilai USD tu? Macam mana nak jadi benchmark ataupun kayu ukur untuk tengok siapa yang dapat banyak? Sebab setiap tahun dia akan kumpulkan 160 negara untuk berkumpul kat satu tempat. Contoh, tahun ni kita buat kat Dubai tapi tak jadi sebab ada war, kita buat dekat Malaysia. So semua berkumpul dekat Malaysia, so dia akan appear nilai USD tu. Tahun depan kita akan berada di Hong Kong. So macam mana kita nak tahu check yang tertinggi kalau diorang gunakan currency negara masing-masing? Faham tak? So that's why dia buat pelarasan gunakan USD. Barulah kita tahu, oh Afrika nombor 1, India nombor 2 sebab berdasarkan check USD tu. Okay. So Kak Lin pernah dapat top 10 check, okay? Top 10 check time tu Malaysia, Singapura dengan Brunei. 3 negara ni. So untuk keseluruhan pun Kak Lin dalam beratus-ratus kot rasanya waktu CBN level 2 tu. Okay. So maksudnya kita USD ni adalah satu benchmark ataupun penanda aras, okay, untuk kita tahu kita di kedudukan nombor mana. Okay, so benda ni diagihkan, bonus USD ni diagihkan pada bulan April. Okay, di negara yang berbeza-beza. Right? So, company ni adalah, kenapa dia boleh bagi macam ni? Sebab dia adalah private health company. Maksudnya dia bukan company public. So, private ni maksudnya dia bagi dekat kita. Okay, ini adalah bonus Kak Lin. Okay, so pada tahun pertama, okay, saya terima 8,000 USD. Okay, so 8,000 USD bersamaan dengan plus minus 33,000. Waktu ni di Sydney. Okay, so kita dapat pada tahun pertama. Okay, so ini yang membuktikan dividen USD kita settle. Hutang kan beratus ribu tadi. Kau rasa kalau 33,000 settle tak hutang 200,000 aku? Memanglah tak settle. Yang tak settle. So apa yang saya buat? Okay, saya gandakan gerak kerja saya. Tak adalah berapa ganda sangat pun. Kan tak adalah sampai tak tidur langsung. Tidur je macam orang lain. Tapi company ni boleh bagi daripada 8,000 USD kepada 71,000 USD. Nampak tak ni? Kalau you all zoom kan, nampak ni? Nampak ni? 71,000 USD. Nampak? Okay, so nama saya kat atas tu Nur Ezali binti Muhammad Siddiq. Okay, so berapa rate pada waktu tu? 4.16. So berapa total waktu tu? 290,000. Ini tidak termasuk bonus bulanan. Saya nak tanya dengan anda hari ni, siapa yang kat sini setiap hari setiap hari kerja daripada pagi sampai petang, tahun ni bonus 4 bulan, tahun depan 40 bulan. Sebab dia dapat 10 kan. So tahun ni yes, aku dapat bonus 4 bulan. Maksudnya kalau sebulan gaji 5,000, tahun ni aku dapat 20,000 bonus. Tapi tahun depan, you boleh dapat 200,000 bonus. Ada tak? Daripada 20,000 pergi 200,000. Siapa yang company dia offer macam ni? Mampus tak dapat. Kan nampak tak, mampus tak dapat kan. Betul. Ya Allah, penat sangat buat kerja, memang takkan dapat. So nampak tak Kak Lin buat berapa tahun? 5 tahun. Boleh tak Kak Lin nak korang type dekat sini, korang dah bekerja berapa tahun? Ni best ni part ni. Korang dah bekerja berapa tahun? Type sikit. Berapa tahun korang dah kerja?
Ha, 5 tahun ke kerja? Ke 4 tahun ke kerja? 20 tahun Bro Is. Bro Is dapat tak? Nilai yang macam ni. Nilai yang macam ni dapat tak? Okay. Dapat? Dah 20 tahun, 23 tahun. Mustahil. So, Kak Lim bekerja kat sini 5 tahun sahaja. Saya kerja dah 36 tahun. 5 tahun sahaja Kak Lim berjuang kat sini. Okay, Kak Lim dapat berapa? Kak Lim dapat 71,000 USD. Okay, berbaloi ke? Berbaloi tak? Ini belum masuk bonus bulanan. So, kalau plus minus dalam 350,000 lah. Macam tu. Sudah 30 tahun kan? Penat kan berjuang. Okay? Allah, macam mana ni? Okay. Okay, so bukan Kak Lin sahaja yang dapat, ramai sangat orang yang dapat, penat tahu pun. Okay, yang ramai yang dapat pengagihan dividen tahunan diagihkan di setiap negara yang berbeza, di atas pentas dunia. Sebab tu kata, okay, sebab tu cakap, kalau korang nak berjuang, korang berjuang di pentas global. Berjuang betul-betul. Dah alang-alang nak berjuang, alang-alang nak buat bisnes, alang-alang nak kerja. Sebab Kak Lin anggap business forever living adalah career. So, bila kita anggap bisnes ni adalah career, so kita berjuang macam kita kerja. Cuma sekarang ni kita kerja untuk orang. Tapi kali ni kita bekerja untuk diri kita. Tak nak ke kita buat betul-betul? Kita bekerja untuk orang pun kita buat betul-betul. Kenapa kita bekerja untuk diri kita? Kita tak nak buat betul-betul. Kan? So, ini adalah mereka-mereka yang dah capai bonus dividen dalam USD di pentas dunia. Kan? Pernah tak bos you all kata, tahun ni kita dapat bonus. Saya raikan you all di Sydney. Ada tak yang macam tu? 5 hari percutian you dapat, tak payah nak pening-pening. Kita dapat bonus, kita pergi berjalan dekat Sydney. Ataupun kita berjalan di Australia. Korang dapat ambil 5 hari, package duduk di hotel 5 star. Makan semua tanggung. Ada tak? Jangan mimpi. Lambat. Tahu pun. Jadi kenapa nak lambat-lambat join? Cerita dia. Okay. So, Kak Lim buat bisnes apa? Kak Lim buat bisnes produk forever living. Produk makanan sunnah yang dah berada di 170 negara. Dah join VIP. Ajak lagi cerita kenapa kena join VIP. Okay. So, aloe vera kalau ni produk kita. Produk kita mesti korang, ini yang mak saya pakai dulu ni. Tahu tak? Memang dah lama dah produk ni sebenarnya. Okay? So, kita ada lebih 200 produk daripada head to toe. Ubat gigi kita pun pakai madu. Kau nak tengok tak company ni kaya tak kaya? Ubat gigi pun dia pakai madu. Kau punyalah kaya. Dia tak ada Florida. Dia menggantikan ubat gigi kita dengan B-propolis. Aileo lebah. Terlampau kaya dah company ni. Ubat gigi pun dia letak madu. Kan? So, ada banyak produk yang digunakan lah. Okay. So, dia dah masuk ke global, dah 160 plus negara. So, Kak Ling genapkanlah 170. Okay. So, insyaAllah lepas ni VIP. Amin. Aku tunggu. Aku tunggu. Okay. So, tips nak pilih platform. Okay, yang pertama sekali kan, adik Kak Lim percaya kat sini ramai sangat yang datang daripada MLM. Yang serik dah dengan MLM. Hi-O lah, Amway lah, Elkern lah, whatsoever. Okay, jangan serik. Dengar betul-betul. Okay, ada 3 tips untuk pilih platform. Yang pertama nak tengok syarikat dia. Adakah syarikat tu kukuh dan lama? Okay, so syarikat kita ni dah lama daripada tahun 1978. Okay, dah berada di pasaran lebih 46 tahun dah. Okay, cuba kira dah berapa tahun dah kan. So, dah nak dekat 50 tahun. Berpengkalan di Arizona, USA. Satu company yang sangat-sangat kaya dan bebas hutang. Sebab tu ubat gigi pun boleh letak madu. Sebab company dah kaya benar. Tak guna Florida. Kan, lepas tu modal dia start dengan 20 million. Okay, USD. Okay, aset dia berbilion-bilion. Okay, ini adalah mendiang Rex Morgan. Nampak tak tu produk madu dia? Dia adalah satu company yang sangat-sangat kaya. Okay, so syarikat dia sangat besar. Dia adalah satu syarikat global kan, yang dah duduk lebih 170 buah negara. Okay, lepas tu dia ada 10 juta pengedar dan ribuan jutawan. Memanglah lebih 10 juta pengedar. Lebih dah sekarang ni sebab modal hanya RM90 sahaja. Itu pun dapat sebotol aloe vera gel. Kan? So, company ni adalah satu company yang sangat-sangat kukuh. Okay, jualan dia sentiasa menaik. Ya ke jualan dia sentiasa menaik? Okay, kita tengok. Okay, so company ni dia dah masuk hampir 170 negara. Kan, kalau you tengok map global tu, ada berapa negara? Dah 170. Bermakna 3/4 dunia dia dah masuk. Company ni bukan calang-calang. Okay, so company ni, okay, you tengok pada zaman recession pada tahun 1999. Dulu Abang Kak Lin selalu tunjuk benda ni. Okay, dia kata walaupun kita terlibat dengan krisis ekonomi, company kita tak pernah terkesan, dia kata. So, Kak Lin kata ya je tu. Kan kita ni susah nak menerima. Kak Lin adalah orang yang, kalau kau nak bercakap
cakap dengan aku, kau kena cakap dengan fakta. Kak Lin macam tu. Kan? Sama dengan anak ke suami ke. Macam tu. So, Kak Lin adalah orang fakta. Kak Lin adalah orang nombor 6 dan berdarah A. Orang darah A ni dia memang nak suka fakta. Okay, lepas tu metafizik pun nombor 6. Memang fakta, fakta, fakta. Kau cerita dengan aku, kau kena cerita fakta. So, bila Kak Lin dia tunjuk macam ni, Kak Lin masih tak percaya. Okay, Kak Lin masih tak percaya. Tapi Allah nak tunjuk dekat Kak Lin apa dia. Okay, ingat tak pada PKP? Okay, PKP waktu ni kita semua kena tutup. Kan? Semua dah nak kena bankrupt dah. Sebab apa? Sebab ini adalah satu fasa. Pada 1999, Kak Lin kecil lagi untuk alami economic crisis. Waktu tu baru apa? 93, darjah 3, 7, 8, 9. Baru darjah tingkatan berapa dah tu, kecil lagi kan. So waktu tu kita tak tahu, kita tak faham sangat tentang krisis ekonomi, inflasi sifar. Kita pernah dengar lah tapi kita tak tahu kan. So pada waktu ni, okay, waktu COVID ni kita alami, kita berada di fasa ni dalam forever living. So waktu ni memang dah panik gila sebab banyak company yang tutup, banyak yang close. Kita jual produk makanan sunnah, kita jual produk suplemen yang dah biasa jumpa orang. Okay, kita biasa buka booth kan. Kita tak pernah pun buat online, jarang. Okay, so waktu tu Zoom pun tak ada. Tapi nak tahu tak apa yang berlaku? Okay, rupa-rupanya Allah nak bagi kita ni buka mata. Kak Lin ni buka mata. Yang Kak Lin kata, ya je tu. Betul ke sales sentiasa naik? Okay, you tengok. Allah tunjuk dekat Kak Lin. Kenapa Allah tunjuk dekat Kak Lin? Sebab Allah nak bagikan Kak Lin satu bukti untuk Kak Lin cerita kat korang pula. Mana-mana orang yang fakta dalam ni. Okay, dengar. Okay, kita tak boleh keluar pada 18 Mac pada tahun 2020. Okay, so waktu ni sales agak drop. Nampak tak? Daripada 200,000 sebulan pergi 196,000 sebulan. Kenapa? Sebab kita panik. Tak boleh keluar. Macam mana nak jumpa orang? Macam mana nak post barang? Tak boleh. Semua pun tak boleh. Susah sangat. Sayur pun balik je rumah basuh sayur. Ingat tak? Kat depan rumah kan basuh sayur. Lepas tu suami kena mandi kat luar. Ya Allah, teruk sangat. Waktu tu Mekah pun ada penjarakan kan. So waktu tu kedai makan lagi lah. Habis total loss. Kontraktor semua kan semua tutup. Semua tak boleh bekerja. You bayangkan. Tapi apa yang berlaku kepada kami. Okay, rupanya ini adalah produk terdesak. Produk yang boleh bantu orang. Okay, untuk survive waktu COVID. Siapa yang ada kencing manis, siapa yang ada darah tinggi, siapa yang ada gout, ada potensi untuk kena COVID. Sebab apa? Sebab badan tengah lemah. So, virus ni sangat jahat. Virus COVID ni sangat-sangat jahat. Dia akan attack bahagian paru-paru. Okay, kebetulan kita ada produk madu, makanan sunnah. So, madu ni dia bagus sangat untuk dikontrol kita punya paru-paru. Kan? Kalau madu kat luar tu, tualang ku whatsoever, keluluk kalian tak tahu keaslian dia. Tapi Forever Living dah masuk 170 negara terbukti berkesan. Okay, so kita ada aloe vera, produk yang anti-inflammation. Okay, so apa yang berlaku? Ini bukan kata, ini adalah fakta. Okay, yang kita boleh buat sales sehingga 4 juta pada tahun pertama pandemik. Banyak tak? Banyak tak you all rasa? Okay, kan masa ni saya jatuh teruk berniaga. Ya, betul. Kak Limah Putri. Okay, so maksudnya waktu ni memang teruk gila-gila. Okay, memang teruk gila-gila. Alright, so lepas tu apa yang berlaku? Okay, selepas itu, okay, kita buat satu gerakan sehingga Kak Lim boleh buat sales 1 juta satu bulan. Susah ke nak berniaga? Tak susah. Bila you ada ilmu. Sebab tu you kena ada ilmu. Okay? Jumpa mentor macam mana nak belajar. Okay? Siapa mentor you? Pergi dekat mentor you. Tanya macam mana nak buat. Kalau waktu PKP pun kita boleh buat sales hampir 10 juta. Kenapalah tidak sekarang? Kan? So maksudnya sekarang ni lebih mudah. Okay? Produk kita produk terdesak. Produk kita produk killer. Produk kita adalah bukan produk keras. Okay? Produk bukan bermusim. Okay? Produk bukan produk viral. Yang produk viral ni memang kita waktu ada masa je. Ada masa je yang macam apa yang ada masa je permintaan tinggi. Tak ada masa tak ada permintaan tinggi macam collagen kan. Semua-semua itulah detox lah apa whatever. Dan produk kita tidak. Produk kita dah berada di 50 tahun dalam dunia, okay, hampir, okay. So produk orang terpaksa beli untuk kekal sihat, cantik dan atasi penyakit. Okay, so repeat bilion kita sentiasa tinggi. Okay, produk kita adalah produk head to toe. Okay, monopoli aloe vera dan kita
monopoli madu dan essential oil juga. Okay, so sekarang essential oil dah tak ada lah. So kita fokus pada dua je, aloe vera dan madu. Okay, lepas tu kita ada 200 jenis produk dan yang paling best kita adalah top sales di negara Jepun. Okay, sangat-sangat best. Okay, so Malaysia pernah dinobatkan top 5 tapi sekarang Malaysia dah tak ada. Kenapa Malaysia tak ada? Sebab you all tak nak berjuang bersama dengan Kak Lin. Kan? So kita sekarang ni nak bagi Malaysia nombor 1. Kita nak kalahkan Jepun ni. Mana Jepun boleh minum ni? Satu hari 1 botol aloe vera Jepun minum. Satu hari 2 botol aloe vera. Waktu negara Jepun datang Malaysia hari tu untuk celebrate, you all tahu tak? Diorang pergi makan kan? Atas meja makan tak ada air lain, tak ada teh tarik, tak adalah cappuccino, tak adalah jus, tak adalah semua. Hanya botol aloe vera. Diorang memang minum aloe vera. Diorang sangat takjub dengan aloe vera sehingga diorang panggil aloe vera is a sign. Diorang kata aloe vera ni sangat-sangat power macam matahari yang boleh memberi energi pada diorang. Bayangkan? So ini adalah rekod di dalam World Guinness Record. Okay, orang tua yang hidup dah lebih daripada 100 tahun minum aloe. Sebab apa? Sebab aloe ni sebenarnya adalah makanan kepada sel. Okay, so kita ada banyak sangat cerita tentang aloe. Okay, so hari Khamis ni hari Khamis ni Kak Lin akan jemput korang untuk dengar. Okay, korang join member, korang masuk kelas. Kalau tak join member, macam mana nak masuk kelas kan? So, siapa yang nak join member akan masuk semua kelas free. Kita akan cerita lagi. Kak Lin tak boleh nak cerita produk malam ni banyak-banyak sangat. Sebab kita ada speaker kita yang tersendiri. Okay, so produk Forever Living, okay, dia adalah aloe vera terbesar di dunia. Okay, top sales nombor 1 di Japan. Nampak tak? Top sales adalah nombor 1 di Japan. Ladang dia adalah 2 kali ganda besar negara Singapura. So, sangat-sangat besar. Okay. So, kita adalah spesies Aloe barbadensis Miller. Okay. So, aloe kita adalah aloe yang terbaik daripada 200 produk. You bayangkan company ni punyalah kaya, dia boleh hasilkan 8 juta gallon. 8 juta gallon setiap tahun bersamaan dengan 80,000 botol. Okay. 80,000 botol satu hari. Nak cakap company ni kaya tak kaya, 80,000 botol satu hari. Okay, so bersama dengan satu botol tu bersama 1 liter. Maksudnya dia boleh hasilkan 80,000 liter satu hari. Power tak power company ni? Tak dinafikan jika untuk kesihatan okay, memang Jepun nombor 1. Kan nampak tak? Kalau Jepun boleh dapat nombor 1, okay, top sales. Top sales adalah di negara Jepun. Bukan Kak Lin nak kata produk ni nombor 1, produk kesihatan nombor 1 adalah negara Jepun. Bukan. Top sales. Forever Living bukan US, bukan Afrika, bukan India, bukan. Top sale nombor 1 adalah di negara Jepun. Forever Living nombor 1 kat sana. Bermakna produk Forever Living diterima pakai. Diorang sampai guna kat hospital loh. Dahsyat tak dahsyat? Okay. So, dahsyatnya kita ni, okay, sebabnya kita ni sebenarnya nak buat bisnes, kita kena duduk kat bisnes global. Okay, maksudnya untuk kita jadi jago dunia. Kita tak naklah jadi jago kampung. Macam ni kita nak dapat dividen dalam USD. Macam mana kita nak settle hutang yang ratus-ratus ribu. Ataukah kita nak main forex. Forex tu kan haram. Kan? Sekarang isu tentang Bob T20 B40 tu kan. Tu memang nak kena pelempang dia tu kan. Kan? Sibuk promote forex je. Kan dah kata haram. Kan? So, jangan menghalalkan benda yang haram. Okay? So, kita tak nak jadi macam tu. So, apa potensi untuk you pergi dekat potensi untuk jadi jago dunia, dapat duit dividen yang besar, dividen USD, hanya dengan berniaga. Okay, hanya dengan berniaga, betul kan? Setuju tak Syarah Ali? Okay, so bisnes kita bisnes global. Okay, peluang jadi jago dunia. Okay, so lesen berniaga percuma di lebih 170 negara. Okay, kita ada potensi untuk pergi market yang lebih besar. So macam mana Kak Lin kita nak expand negara besar? Masuk Malaysia dulu dek. Malaysia pun kau tak habis lagi. Okay, so macam mana? Daripada TikTok. Okay, contoh kawan-kawan anda berada di Australia, expand market ni kat Australia. So diorang beli kat sana. Kawan anda ada kawan-kawan di Australia, dia akan berkembang. Lepas tu kawan yang kat Australia ada dekat India. Kan dah berkembang dah korang punya network tu. So maksudnya kita boleh expand 170 negara. Okay, so peluang untuk berniaga di peringkat global ni sangat-sangat cerah. Okay, so macam mana nak daftarkan ejen dekat luar? Perlukah anda berada di Brunei? Tak payah. Sebab dekat Brunei pun kita ada center kita. Singapura pun kita ada center kita. Arab Saudi kita ada center. Contoh kalau kawan you belajar kat Mesir, kita tolong beli kat sana. Okay, you akan dapat commission kat Malaysia. Tak payahlah tergege nak post. Kos post je dah mahal. Kos post ke Indonesia je dah mahal. Tak payah. Suruh dia pergi ambil kat Jakarta. Senang macam tu. Okay, so tak payah berada di luar
negara secara fizikal. Okay, so itu yang best dia. Okay, so aloe vera sebenarnya, okay, Forever Living dia adalah penanam dan pengeluar aloe vera terbesar dunia. Okay, tak ada yang pernah monopoli aloe vera sebesar dia. Tak ada. Sebab tu dia boleh ekspor ke 170 negara. Okay, so kita bertapak di Republic Dominican. Okay, so ini adalah ladang dia. Okay, dia proses daripada ladang ke kilang terus hantar ke 170 negara. Hantar pun pakai kontainer. Bukan biasa-biasa. Tak payah, tak payah. Kita tak payah post. Diorang boleh pergi kat negara-negara yang ada. Australia kita ada center kita. Brunei kita ada center kita. Lepas tu Singapura kita ada center kita. Macam tu. So macam Kak Lin ada downline di Brunei, dia beli je lah barang kat Brunei. Kak Lin dapat commission kat sini. Macam tu. Okay. So itu produk Aloe. Okay. So baguslah. Memang bagus. Rugi kan kalau tak VIP. Kan. Okay. So kita juga pengeluar lebah terbesar dunia. Kenapa Kak Lin cakap macam tu? You nampak tak kat sini? Ini ada satu perjanjian, okay, di mana sebelum Forever take over madu ni dimiliki oleh Charles Robson. Kasih api lah. Okay, so dimiliki oleh Charles Robson. Siapa Charles Robson? Charles Robson adalah orang yang memiliki ladang lebah di Gurun Sonoran. Nampak tak ni pokok-pokok kaktus. So madu kita sangat-sangat superb, sangat-sangat power. Sebab apa? Sebab madu kita adalah madu liar. Okay, kalau you nak diberi peluang makan ayam kampung atau ayam bandar, okay, yang mana yang you nak? Ayam bandar kan? Kau nak sembelih kan dia serah je kepala dia, betul tak? Kan? Macam tu lah juga kalau lebah. Kalau lebah tu kelulut tu boleh tolak-tolak je, manjanya lah. Macam mana kita nak makan kualiti madu dia? Okay kan? So maksudnya kita tak boleh, tapi produk Forever Living kita, madu dia adalah madu lebah liar. So bila lebah ni dekat gurun, okay, so angin kat gurun ni sangat-sangat kuat, betul? So angin kat gurun ni sangat kuat, so sayap kepak lebah tu kena kuat. Sebab tu madu dia sangat powerful. So Kak Lin antara satunya, kan Kak Lin tak boleh cerita. So hari ni aku cerita kat korang. Okay, so bee pollen. Bee pollen Forever Living boleh keluarkan 4 jenis madu. Okay, nampak tak tu? Bee honey. Bee honey tu yang biasa tu yang kita makan. Lepas tu bee pollen. Ini untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki nak bagi kuat, ni bee pollen. Sebab apa? Dia datangnya daripada lebah jantan. Okay, ini sangat bagus untuk bakar lemak di dalam hati. Okay, sebab tu orang selalu kata madu tu panas. Yes. Madu bee pollen sangat-sangat power. Dia boleh bakar lemak dekat hati. Lemak di hati paling susah nak bakar. Okay, dan bee pollen ni boleh tingkatkan metabolisme dalam badan. Okay, yang boleh buat you kurus. Ini adalah madu bee pollen. Tak semua company boleh keluarkan 4 jenis madu. Nampak tak? So produk dia sangat-sangat super. Okay, so Kak Lin nak bawa korang tengok ladang dia yang sangat-sangat besar. Jom. Big up.
Nampak tak? Daripada ladang dia sangat besar, okey. Lepas tu dia hantar ke kilang, proses, terus dia hantar ke 170 negara. So produk kualiti superb, don't worry, okey. Kita diiktiraf oleh banyak badan, KKM pun kita ada, okey. Lepas tu kita ada kosher rating, ada halal. Okey, lepas tu yang paling best, kita diiktiraf oleh apa? Kita diiktiraf oleh IASC, International Aloe Science Council, yang mengiktiraf aloe vera kita aloe vera berkualiti. IASC ni Majlis Aloe Vera Kebangsaan. Okey, Majlis Aloe Vera Kebangsaan yang mengiktiraf produk apa ni aloe vera kita ni produk yang terbaik. Kan, so best kan. So dia pun dikaji oleh 3 orang doktor yang sangat profesional, okey, yang mengkaji 25 tahun buat research macam mana nak kekalkan aloe vera dalam botol tu segar 97%. Sekarang dah 99% kesegaran daripada ladang. Kan, sebab dia menggunakan teknologi stabilized aloe vera. Okay, so aloe vera gel. So kita bukan jus kita tak ada campuran air, kita memang betul-betul pure gel. Okay, so ini sebenarnya ada orang kata bagus kat aloe vera, baguslah. Dia disebut daripada bila? Daripada zaman Rasulullah lagi. Aloe vera ni dah lama dah sebut. Okay, pada zaman Cleopatra, pada zaman siapa? Christopher Columbus, dah lama. Okay, madu pun sama, disebut memang di dalam Al-Quran. Sebab tu Kak Lin kata, okay, produk kita adalah produk makanan sunnah. Okay, kenapa you all tak nak berjuang untuk jual produk makanan sunnah? Kan? Okay, so killer kita ada 2. Yang pertama adalah aloe vera tu sendiri. Yang kedua adalah omega 3. Omega 3 ni adalah minyak ikan. So semua penyakit berpunca daripada usus, 20% daripada salur darah. Okay, 80% daripada salur usus. Okay, so kita nak tengok macam mana aloe vera ni bantu, okay, untuk cuci usus kita. Jom. Okay, korang tengok, ini analogi. Okay, analogi apa yang kita makan hari-hari. Mana stroke sangat elok. Okay, sebab apa? Sebab dia cuci usus kita. Okay, yang pertama kita nak tengok. Okay, usus kita bila dalam keadaan kotor, okay, bila keadaan kotor, kita makan apa pun dia tak akan absorb, betul? So macam inilah perumpamaan dia. Umpama Maggi ni adalah usus kita. So tengok, bila dia celup dalam Maggi kan, tengok apa yang berlaku. Okay, tak boleh hilang. Bila kita minum air masak sekadarnya macam tu kan, dah lah minum air masak pun susah. Okay, so apa yang kita nak buat? Kita nak ambil aloe vera gel. So aloe vera gel ni dia ada satu sifat, nama dia saponin. Okay, selain saponin dia ada lignin jugalah. So saponin ni adalah sabun. Saponin sabun. So sabun ni bila you goncang dia akan aktifkan you punya sabun tu. So bila kita makan, okay, usus kita ni akan dibersihkan dengan saponin tadi. So whatever yang kita makan sayur, kita makan buah, baru dia senang nak absorb. Okay, kenapa dia susah nak absorb? Sebab usus kita kotor. Itu hakikat dia. Sebab tu yang kita kena stroke, mild stroke, kita kena darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Sebab usus kita sangat kotor. Usus adalah 80% kilang dalam badan kita. Dialah yang menyalurkan semua nutrisi ke bahagian-bahagian organ-organ lain. Kalau usus kita kotor, macam mana? Rasulullah kata penyakit berpunca daripada usus. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Jangan perut buncit. Kena kurangkan perut buncit. Sebab apa? Sebabnya semua penyakit berpunca daripada usus. Betul kan? So aloe vera ni adalah salah satu agent untuk detox. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, kita tengok macam mana kita boleh kena darah tinggi, macam mana kita boleh kena kolesterol, macam mana kita boleh kena stroke. Itu adalah disebabkan oleh pembuluh darah kita ni, plak ni. Okay, dalam badan kita, dalam salur darah kita sebenarnya ada satu benda nama dia nitric oxide. Okay, nitric oxide ni sebenarnya, okay, dia akan membuka kita punya salur darah. Sebab tu budak-budak kecil dia bantai makan apa pun dia okey je. Tapi bila kita dah semakin berusia, nitric oxide ni berkurangan. Okay, so apa yang terjadi bila nitric oxide dalam badan kita berkurangan, dia akan jadi pembentukan plak-plak kat sini. Makan sedap, makan. Apa ni, makan apa? Masak lomak cili api, orang Nagori. Lepas tu makan apa? Sup giabok, main handa. Makan sup giabok kan. Lepas tu makan apa lagi? Makan durian. Durian tak adalah kan. So makan makanan berlemak, daging buat segala jenis daging, kau tibai makan, sedap, ada duit makan. So apa yang berlaku? So ikut power. Kan, nampak tak? Kari mamak, bagus. Kan, bagus makan. So apa yang berlaku? Okay, pembentukan plak. Makin kecil, makin kecil. So apa yang berlaku? Terjadilah stroke. You nak tahu ada satu benda yang boleh baikkan you punya salur darah ni. Apa dia? Ini adalah minyak ikan. Okay, minyak ikan kita tak sama dengan minyak ikan kat luar. Sebab apa? Sebabnya minyak ikan kita diiktiraf oleh father of John Diver. Doktor father
of John Dybert ni, dia adalah orang pertama yang jumpa omega 3. Korang selalu dengar omega 3, omega 3. Makan pil omega 3. Tak tahu siapa dia, Dr. John Dybert. Dialah yang iktiraf minyak ikan yang terbaik ada di laut. Dan dia mengiktiraf minyak ikan Forever Living, minyak ikan terbaik. Kenapa? Sebabnya dia ada minyak zaitun dalam tu. So kita tengok dia punya testing, Assalamualaikum. dia Okey, punya saya nak tunjukkan dia bagaimana punya demo. Kita kolesterol tengok. ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat. Assalamualaikum. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kolesterol ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam saudara kita, yang datang daripada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak. Okey, kemudian saya nak uji 2 minyak ikan yang biasa kita pakai, iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Okey, kita pakai BioLife dulu ya. Okey, saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saudara kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Okey, betul juga ujian satu lagi kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Okey, kita titiskan minyak ikan omega 3 dalam gelas menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Okey, kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam kedua-dua gelas ini. Okey, kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan omega 3 plus seperti Forever Living, kecut ya. Styrofoam tu kecut dan lisut. Ini menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan omega 3 plus. Manakala yang satu lagi ini tak berlaku apa-apa perubahan. Selamat beramal dan belilah omega 3 plus daripada Forever Living. Nampak tak? Ada banyak je omega kat luar, tapi cuba you buat macam ni. So minyak ikan kita minyak ikan yang terbaik sebab dia ada gabungan minyak ikan dan minyak zaitun. Kenapa kita makan minyak ikan? Kita masih kena darah tinggi. So kita kena check balik benda-benda tu. So sebab tu Kak Lin kata ambil minyak ikan dan minyak zaitun, minyak omega 3 kita sebab pengiktirafan dia adalah daripada father of omega 3. Kan? Lepas tu dah kalau VIP murah je. 100 biji dalam 80, 120 biji dalam 80 lebih je. Tu sebab tu kena suruh VIP. Kan? Okey. Susahkah jual produk ni? Tadi nampak macam ada orang kata susah je. Produk berkualiti tinggi. Setiap hari orang perlukan. Berapa ramai orang dekat luar sana yang ada darah tinggi, yang ada kencing manis. Baru umur 30 lebih dah ada darah tinggi. Kan? So kalian Alhamdulillah dah 40 lebih ni. Tak ada pun darah tinggi, kencing manis tak ada semua. Alhamdulillah. Kolesterol pun tak ada, semua cantik. Okey. So produk kita berkualiti tinggi. Kan? Betul lah. Tahu pun makan ubat masih tak turun juga darah tinggi sebab usus kotor tak ambil omega, kan macam mana kan. Okey. Okey, kan. Okey, Bejo tak apa. Lepas ni kau VIP hari ni. Okey. So, kualiti terbukti dan dipercayai, mudah untuk dikongsi. Okey. Sistem bisnes terbukti. Bukan susah pun nak jual produk ni. Nampak tak tu? Dia memanggil-manggil. Nampak dah? Dah dalam keemasan dah tu. Ini memang aku dapat kat kau ni. Aku memang settle VIP aku. Memang siap kau. Macam tu. Okey. So, memang boleh jual. Sebab apa? Sebab produk kita adalah produk terbaik, sistem kita terbaik dan kejayaan pasti milik korang kalau ada 2 benda ni. Okay, so Kak Lin nak cerita tentang sistem. Bukan. Belum lagi. Sorry. Okay, so ada orang kata, senang ke nak jual produk ni? Senang je. Kau tengok ni, nama dia ni siapa? Dia adalah Alizeta Kabore. Okay, so Alizeta Kabore ni sebenarnya adalah orang daripada negara Afrika. Okay, Kak Lin selalu cerita pasal benda ni. Alizeta Kabore ni, dia adalah seorang makcik yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Okay, daripada negara Burkina Faso. Okay, pendapatan per kapita negara tu adalah RM300 sahaja. Okay, bayangkan RM300, berapa dia dapat bonus dalam USD? Dia boleh dapat 100,000 USD. Nampak tak ni? Dia dapat 360,000 USD. Nampak ni 36. Sebab satu botol mewakili 100,000. Alizeta Kaburi ni kalau kau tengok, ya Allah, ni ambil kau. Nampak tak tu? Guys, sipar je, sandal je. Tak adalah nak bagi kod-kod bagai semua. Tak ada. Memang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Okay, orang Islam Okay, so duduk dekat Afrika. So maksudnya orang negara Afrika pun boleh jual yang pendapatan tu sangat-sangatlah sikit. Tapi dia boleh jual. Dia bukan setakat boleh jual. Okay. Dia bawa
dia bawa anak tim dia pergi naik road the boat setiap tahun. Company akan taja untuk pergi bercuti. So negara dia berbeza-beza lah. Okay, so waktu ni diorang berapa tahun lepas 2 tahun kot. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas lah, betul, 2024. Okay, waktu ni kita pergi Eagle Manager, kita pergi Itali. Kita pergi Venice, kita pergi Dubrovnik dan kita pergi Trieste naik boat. So diorang ni tak pernah naik boat. Mewah bukan boat yang kecil-kecil anak tu, yang boat memang tidur kat situ. So naik kat boat tu, tidur kat situ, lepas tu pergi mendarat kat negara-negara yang Kak Lin sebut tadi lah. Dan dia bawa 33 orang di bawah rangkaian dia, menunjukkan yang bisnes ni makcik pun boleh buat. Kenapa awak tak boleh buat? Kan? So maksudnya, okay, memang bisnes ni senang je nak jual. Okay, ini kisah Kok Ji. Kisah Kok Ji ni sebenarnya dia adalah seorang yang sangat miskin di negara Afrika. Dia nak duit RM700 je. Okay, tapi you tahu apa yang dia dapat? Dia dapat RM700,000. Daripada nak RM700, dia dapat 700,000 USD. Okay, so kalian nak cerita dengan korang, dia dikenali sebagai wheelbarrow lady. Okay, Kak Lin selalu cerita benda ni. Okay, wheelbarrow lady. Sebab apa dia dikenali sebagai wheelbarrow lady? Waktu ni dia diceraikan oleh suami. So kereta suami dia ambil. Dia hidup susah dan membesarkan 3 orang anak dia. So apa yang dia buat waktu ni, dia kata dia hanya ada wheelbarrow, kereta sorong tu sahaja. Okay, dia ada kereta sorong tu. Okay, susah sangat hidup dia. Dia kata tapi dia tahu yang ada peluang kat bisnes ni yang boleh ubah kehidupan dia. So dia buat sharing waktu ni, dia sekarang dah cantik dah lah kan. So nampak tak dia sharing waktu ni, dia bawa kereta sorong dia. Masih ada. Kak Lin kalau cerita pasal dia tak tahulah kenapa sedih sangat cerita pasal dia ni. Okay, so dia tolak kereta sorong ni atas pentas. Dia kata aku dah berjaya. Daripada nak RM700,000 aku berjaya dapat RM700,000 USD. Aku susah. Kenapa dia kata dia susah? Waktu dia nampak orang nampak dia tolak, orang kata dia gila. Lepas tu dia berhenti kerja, staff dia, office mate dia semua kata dia gila. Dia orang kata takkan ada orang berjaya dalam Forever Living. Tahu tak apa yang dia jawab? Dia kata kalau tak ada orang yang berjaya dalam Forever Living, kau tak pernah nampak kan? Kau akan nampak aku yang akan berjaya dalam Forever Living. So dia buktikan pencapaian demi pencapaian dia buat apa? Sebab dia nak buktikan kat kawan-kawan office mate dia tadi tu, dia berjaya dalam Forever Living. Dan akhirnya dia beli kereta, daripada kereta trolak tu, okay, daripada wheelbarrow tu, okay, dia tukar kepada Merc. Dia beli kereta secara cash. Okay, dia beli kereta secara cash. You all nak tahu tak? Waktu dia nak beli kereta secara cash ni, okay, ada orang tu kata apa? Orang tu kata, you kena ada payslip. Lepas tu dia kata kenapa dia perlu ada payslip kalau dia boleh bayar cash. So dia bayar cash. Dia beli kereta apa ni? Kereta BMW. Okay. So dia bayar pakai cash. Ya Allah. Ada tak yang macam tu? Kan? Ada tak orang yang macam tu? Kena share lah dekat orang bro is kan BMW kan. So maksudnya sekarang ni ada orang yang berjaya. Orang yang pakai wheelbarrow, orang yang susah sangat, orang yang dah senang duduk kat Malaysia punyalah senang, ada Zoom, ada apa semua, kenapa tak nak buat? Kenapa tak nak berjuang? Okay, so inspirasi kejayaan banyak lagi ni. Ni team leader Kak Lin, Maksu. Okay, di bawah rangkaian manager Baiti dan Papa Berry. Okay, tak pandai membaca, tak pandai menulis. So kalau dia tak pandai membaca, tak pandai menulis, you all rasa kalau dia bekerja, boleh tak dia dapat gaji sebulan RM5,000? Tak boleh. Kan? Tak boleh. So, kita bukan nak cakap apa, tapi yang Kak Din nak cakap hari ni, tak semestinya kalau you tak ada pendidikan tinggi, okay, you tak boleh buat. So, kita cerita dah. Ni tak tahu membaca, menulis. Ni siapa? Sebastian Manuel daripada Angola. Dia adalah tukang kayu yang gaji sebulan RM300. Nampak tak? Dia boleh buat. Okay, ni siapa? Ini adalah Mr. B. Okay, Mr. B ni Kak Din selalu tengok dia punya Facebook. Okay, dia sangat memberi inspirasi sebab dia hanyalah seorang Pak Gad sahaja. Okay, nampak tak kisah-kisah inspirasi mereka? Kak Lin tak nak bawa cerita Kak Lin. Okay, Kak Lin nak bawa cerita dia orang yang memberi inspirasi kepada Kak Lin. Kok Ji kan, kisah siapa tu? Kisah Maksu, kisah Sebastio kan, semua dah kaya sekarang. Okay, so testimoni global, janganlah risau, kita dah peringkat global, bukan peringkat biasa-biasa. Okay, so ini adalah testimoni banyaklah dalam luar negara, selebriti korang yang ceritalah, sebab kita perlukan produk timbang kilo. So yang terbelah, apa semua memang ada je. Okay, memang kita dah buat. Okay, so seterusnya, macam mana bisnes ni boleh buat duit? Ini yang korang kena dengar. Kan? Produk dah bagus kan? Betul, Pak Gad saja. Produk dah bagus, semuanya dah bagus. So macam mana company ni
dia boleh jadi company yang boleh bayar bonus paling besar dalam dunia. Okay, so kita nak tengok. Okay, tadi Kak Linda cerita pasal syarikat. Ingat, syarikat global, produk pun sangat powerful. Top sales adalah di negara Jepun. So, kita nak tengok plan pemasaran dia. Okay, so ini adalah kami yang dah terima cek. Ni MDM Siti Rafidah 88,000 USD, ni Kak Lin 71,000 USD. Okay, pada tahun kelima Kak Lin dah capai benda ni. Dan ini adalah Malaysia. Okay, kita dah pernah beramai-ramai ambil cek di pentas dunia. Sebab tu Kak Lin kata, Kak Lin nak bawa anda semua bersama-sama dengan Kak Lin, bersama dengan manager-manager yang lain, leader-leader anda yang lain untuk berdiri di pentas dunia. Kita tak perlukan seorang. Kita perlukan ramai sebab apa? Sebab kita nak bawa nama negara Malaysia. Okay, Kak Lin selalu cakap macam tu. Hari ni Kak Lin berjuang bukan kerana Kak Lin dan tim. Hari ni Kak Lin berjuang kerana Malaysia. Okay, so kita nak Malaysia berada di pentas dunia. Kan? Okay, so kenapa company ni boleh jadi kaya? Sebab dia menggunakan konsep vertical integration. Apa tu vertical integration? Vertical integration ni maksudnya daripada ladang, tak ada orang tengah, direct terus pergi kepada kita. Sebab tu keuntungan Pukal dia boleh bagi 70%. Sebab Rex Morgan dia tak nak ada orang tengah. Dia hapuskan orang tengah, sebab tu dia panggil vertical integration. Daripada ladang, straight terus kepada kita. Sebab tu Kak Lin selalu kata, kita boleh dapat harga ladang. That's why beli satu produk pun boleh dapat 48%. Beli satu produk pun boleh dapat 30% dan kita tak ada minimum order quantity dan kita tak akan turun pangkat. Tak akan turun pangkat. Tak pernah lagi dibuat turun pangkat. Sebab apa? Sebabnya kita punya konsep. Okay? Daripada ladang kepada kita sendiri, terus ke pengedaran terus, kepada ejen usahawan dan terus ke pelanggan. Okay, kalau kita ada stokis-stokis kat sini, ending dia kat pelanggan pun kita markup. Harga perfume baru RM30 dekat kilang ataupun baru RM15 dekat kilang, sampai kat satu company yang jual perfume, ada stokis, ada ejen, ending dia jadi RM100. Pernah tak tahu macam tu? Asal ni daripada RM10 saja. Kan? So, kita tak nak macam tu. Rex Morgan tak nak macam tu. Dia nak tolong ramai lagi orang. So, Forever Living bayar bonus harga jual. Kenapa dia boleh bayar bonus harga jual? Sebab tadi, dia adalah konsep vertical integration direct daripada ladang. So, macam mana bonus dia? Kita tak ada PV-PV. Ni yang Kak Lin kata. Bisnes kita berbeza dengan company MLM yang lain sebab kat luar sana ada PV-PV. Guna pairing-pairing. Okay, penat awak guna pairing-pairing ni sebab Forever Living terus bayar bonus harga jual. Kalau awak boleh buat sales RM2,000, Forever terus bagi 25%, dapat RM500. Susah ke? Susah. Lepas tu sales tu bukan awak yang buat tau. Company yang uruskan postage, company yang buat semuanya. Diorang pergi walk in kat center, diorang ada nombor ID. You buat 2,000 sales, buka je mulut, buka je. Hilangkan kemaluan tu. Okay, nak ubah kehidupan ni kan. Barang tak payah ada daripada diri sendiri. Pergi kat center, pergi dekat apps. 2,000 boleh buat sales. Boleh dapat 500. Affiliate berapa sangat dapat sales, dapat commission? Hanya 10% saja. 5%. Kadang-kadang pun tengok kakak naga kita dah buat, dah view dah banyak-banyak kan. Tengok sales kosong. Sebab apa? Sebab dikontrol oleh company yang bukan-bukan, yang kita tak kenal pun daripada mana. Tapi Forever Living ada center di seluruh Malaysia yang memang genuine. Okay? Kalau company lain, dia convert kepada PV, ini lagilah meninggal. Okay? Daripada 2,000, you buat sales 2,000, okay, kita convert kepada PV dulu. You kena kumpul point, you kena kumpul PV, baru kita dah dengan 25%. 25% pun sangat besar. Company biasanya 6%, 10%, 20%. Meninggal sekali lagi. Buat baru dapat 125. Company Forever Living dah dapat 500, you dapat 125. Penat tak? Penat gila. Okay, so kita tak nak yang macam ni, alright? So, tak ada pairing-pairing, tak ada matching-matching. Okay, berapa kaki kalian kena buat? Tak ada kaki-kaki lah. Merepek kaki-kaki tu. Sebab apa? Sebab yang kaki-kaki tu semua business skim piramid. Okay, Forever Living satu kaki saja, bonus pension boleh dapat 11,000. Tak payah nak maintain kiri kanan, tak payahlah, penat lah macam tu. Okay, sebab tu Forever Living adalah satu company yang royalty paling tinggi dalam dunia. Tak ada orang boleh bayar pension sampai 11,000 satu kaki. Kalau nak dapat duit pension, kena bina 5 leg, 6 leg. Janji-janji palsu je dekat bawah. Bila dah kat atas, baru you tahu. Okay, tapi dalam Forever tidak begitu. Sebab tu, Forever Living diterima di Arab Saudi. Bukan senang company nak masuk Arab Saudi kalau dia punya sistem
tak telus. Ingat kalau korang pergilah dengar company-company kat luar sana kan, kita pakai sistem patuh syariah. Ada ke kat Arab Saudi? Tak ada. Yang sembang ke kenapa? Kan? So maksudnya company kita company yang patuh syariah sebab tu boleh berada di Arab Saudi. Okay? Istimewanya Forever tak buang line, tak ada pintasan, tak ada pintasan. Contoh kalau you jumpa lah orang macam Kak Lin, MDM Siti Rafidah, tiba-tiba buat kerja memang susah gila, nak ubah kehidupan, dia pergi supervisor, you pergi supervisor. Dia pergi manager, you pergi manager. Dia dapat 48%, you dapat 48%. Punyalah senang Forever Living, cari the right person. Kenapa Alizeta Kaburi boleh kaya? Sebab dia jumpa the right person. Tak nak sharing lagi. Rugilah. Esok tak nak sharing dengan jiran. Lambatlah aku nak upgrade VIP. Kenapa lambat? Alah nantilah, tunggulah. Sekali kan dah upgrade VIP. Cerita dengan orang sebelah. Kau pernah tak beli aloe vera ni? Aku nak ajak kau join aloe vera. Aku baru je join dengan Coach Lin tu. Melotong. Siapa suruh lambat-lambat upgrade VIP? Kan? Jangan lambat-lambat. Sekarang kita ni dah start viral kat TikTok ni. Kalau korang lambat-lambat jiran sebelah pun Kak Lin sponsor. Hati-hati adik-beradik pun Kak Lin sponsor. Korang hati-hati. Aku dah viral sekarang di TikTok. Kan? Okay. Mudah ke mudah. Okay. So, bisnes Forever Living adalah bisnes bukti Forever Living pembayar bonus tertinggi di dunia. Kenapa? Nampak tak tu? Mana ada company yang berani offer USD. Dia cakapkan company kita bayar bonus tertinggi dalam USD. Tunjuklah check yang kau tunjuk e-wallet. Kenapa hari-hari? E-wallet, kita masuk e-wallet, kita masuk e-wallet. Sembang. Tunjuk bank statement. Kak Lim berani tunjuk bank statement. Sebab apa? Sebab memang masuk. Bonus USD tu Kak Lim berani tau tunjuk bank statement. Kau berani? Tak ada. Dalam e-wallet tak keluar lagi. Haram. Kan? Memang tak ada lah tu. Memang nipu lah tu. Sebab tu ramai orang tak suka dengan MLM. Termasuk Kak Lim. Tak suka. Sebab diorang tu kaki sembang. Mak ai dah low bateri. Kejap. Low bateri aku tak charge ke. Okay. So kita tak nak benda macam tu kan. Okay. So kita bayar. Alright. So okay. So Forever Living. Okay. Forever Living. Kejap korang tak boleh support. Tadi tengok bateri banyak je. Sekejap. Kali nak check bateri. Kejap. 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 Tadi penuh 100. Lepas setengah air tiba-tiba tak ada. Ataupun Kak Din ni panjang lah dah ni. Hiburan lah kan. Alah korang. Sikit pun tak boleh. Okay, kejap. Mana sampai mana tadi? Kejap. Mana sampai mana slide Kak Din tadi? Okay. Lah saja. Kau tak korang ngantuk nanti. Okay. So company ni adalah company yang bayar bonus tertinggi kat dalam dunia. Sebab apa? Sebab dia tak ada orang tengah. Tak ada sistem PVPV. Tak ada sistem piramid-piramid tu. Okay. So that's why dia boleh bayar bonus dalam USD. Okay. So, hey, adalah. Ni laptop baru, bateri je. Okay, kita tengok. Okay. So, korang nak tahu tak apa lagi Forever Living bagi? Okay. So, Forever Living bagi melancong percuma. Okay, so melancong percuma, okay, dia boleh bagi tabung kereta, okay, duit kereta Kak Lin Forever bayar tau. Korang jangan kutuk sangat, aku tak ada bateri. Kan, nampak tak bateri kejap okay, so nampak tak Forever bagi kereta Kak Lin. Kak Lin ada anak 5. Tadi siapa yang join live Kak Lin, korang tengok kan, harga kehidupan aku dengan anak 5 kan, mana nak makan, mana nak kena basuh, mana yang kena kupik bawah. Okay, so kenalah ambil MPV yang besar sikit. Sebab Forever bagi 3,000. So Kak Lin dapatlah ambil kereta ni. Nak 5 lah awak. Okay, so nampak tak ni? Okay, you boleh ambil lah mana-mana kereta you nak, Mustang ke. Ada je geng-geng Kak Lin yang tak ambil duit kereta tu, bayar duit van jenazah. Siapa yang nak bagi betul? 3,000. Okay, so
1,500 ke 3,000. Okay, so ini adalah leader daripada negara Turki. Tadi kalau korang kata macam, alah forever living ni kan, macam-macam lah korang ayat-ayat korang kan. So kita berada di negara Turki macam Kak Lin kata tadi, dia bukan sistem piramid, that's why kita boleh masuk negara-negara macam ni lah. Okay, so kita ada percutian juga. Siapa yang nak bercuti? Siapa yang nak bercuti? Waktu korang nak tahu tak? Waktu Kak Lin pergi Mexico, okay, Kak Lin percutian tu ditaja sepenuhnya. Kau tahu aku ni tak pernah lah pergi sampai ke Mexico tau. Jadi waktu pergi ke Mexico 34 jam. Okay, transit dekat Turki. Lepas tu daripada Turki dah pergi Turki. Berapa jam waktu tu? Lupa lah 11 jam kot. Lepas tu dah 24 jam transit. Lepas tu pergi ke Mexico 19 jam. Ya Allah ya Tuhanku. 19 jam naik kapal terbang. Bayangkan. Memang satu experience yang sangat luar biasa yang Kak Lin tak pernah rasa. Kak Lin selalu dulu cakap dengan Allah, ya Allah macam manalah diorang selalu kata kalau tengok apa garisan Greenwich tu kan siang dan malam tu kan, tak pernah kan kita ni membaca je kan. Jadi macam manalah tengok siang dan malam bila dalam experience dalam flight tu sendiri, tengok depan ni siang, sebelah kiri ni malam, sebelah side penumpang kawan-kawan tu siang. So rasa macam ya Allah takjubnya kan, duduk di 19 jam yang nampak siang dan malam di dalam flight. So memang satu experience yang sangat-sangat luar biasa lah yang Kak Lin tak pernah rasa. Okay, di Mexico bilik memang 5 star kan. Kak Lin dah bagilah dalam video-video dekat you all tengok. Okay, dia punya katil lepas tu depan tu jacuzzi kau. Memang balik tu aku terus mengandung. Macam tu kan, memang betul-betul honeymoon lah. Siapa yang nak honeymoon? Kan, so boleh join Forever Living. Syarat dia kena VIP. Syarat dia mesti kena VIP, okay? So, yang kedua kita ada Forever Global Rally. Forever Global Rally ni adalah percutian untuk terima cek. Tadi percutian untuk honeymoon. Kan? Lepas tu yang kedua, percutian untuk terima cek. Kita panggil sebagai Global Rally. Okay, so Global Rally ni, kita nak terima cek dekat mana? Negara yang berbeza-beza. So, sekejap kat Abu Dhabi. Pernah buat kat Paris jangan main-main kau. Company ni punyalah kaya buat kat Paris. Okay? Lepas tu pernah buat kat Bali, pernah buat kat Australia. Kak Lin tahun pertama Kak Lin terima di sini. Di Sydney, Australia. Okay, lepas tu tahun kedua di Abu Dhabi, di Lita Ferrari World. Kaya tak kaya company ni. So dia memberi keuntungan dunia sebanyak 3%. Okay, dia bagi, inilah dia. Kau bukan setakat terima cek, tapi kau dapat bercuti 5 hari, duduk dekat, macam waktu pergi ke Abu Dhabi tu, duduk dekat hotel, dekat nampak Lita Ferrari World. Kaya tak kaya company? Kaya gila. Okay, lepas tu dah lah bagi makan. Lepas tu bagi duit poket. Bagi duit poket sebab takut kita tak makan kat luar. So bagi duit poket. Lepas tu kat sinilah dia mengagihkan keuntungan 3%. Okay, kepada semua FBO yang layak. Okay, sebab tu Kak Lin kata, kenapa dalam USD barulah dia ada benchmark. Macam mana kita nak buat? Contohlah Rothschild ni daripada Jerman tau. Dia memang check dia 1 juta USD setiap tahun. So macam mana kalau misalnya dia bagi dalam nilai Jerman tu kat situ nak baca? Tak boleh. Kita pun tak tahu ni berapa ni, nak kena convert lagi kan. Sebab tu kita bagi semua selaras dalam USD. So masuk dalam account dia akan convert lah. Serius lah. Siapa yang main-main? Nampak ni? Nur Ezali Mehdi Muhammad Siddiq ingat main-main ke? Betul. Okay. So macam mana nak join? Okay. So RM90 sahaja. Okay. You akan dapat sebotol aloe vera gel percuma. Bayar 90 je kawan-kawan. Sahabat-sahabat anda semua. Dan anda akan jumpa Kak Lin sebagai speaker dan leader-leader anda semua. Bayar RM90 sahaja. Dapat sebotol aloe vera gel percuma RM116. Lepas tu dapat apps percuma. CapCut, Canva semua kena bayar. Ini percuma je apps, okay? Okay. So itu adalah starting. Starting dia, okay. Lepas tu, tapi kalau you betul serius nak business, you kena pergi upgrade VIP. Okay, upgrade VIP ni ada banyak cara. Yang pertama, you kena buat sales 2,146. Okay, so you akan dapat produk lah. Okay, lepas tu, nampak tak perbezaan dia? Antara VIP dengan ahli biasa beza. Okay, beza dia dekat RM30. Tapi sekarang, okay, kita tengok kejap. Okay, tapi sekarang Forever Living, okay, Forever Living nak bagi offer. Okay, offer ada 3 package yang you boleh dapat. Tak bayar 2,100. Bayar hanya 1,600, you boleh dapat potensi
untuk dapat business dividen dalam USD. Okay, so bayar 1,600 you boleh pilih package yang mana. Tapi Kak Lin selalu nak ingatkan package pertama ni adalah hot sale. Satu, kenapa? Dia sangat-sangat murah. 1,626. Yang lain nampak tak? 1,678, 1,668. Dia dalam murah. Lepas tu dia ada madu dalam ni. Nampak tak? Yang ni tak ada. Dia ada madu, dia ada nektar untuk perempuan, untuk hormon, untuk period, untuk cyst, untuk fibroid, untuk ada masalah keputihan. Ini bagus ni nektar ni. Ada 2 botol, ada botol 4 aloe vera, ada 1 botol aloe peach. Okay. Lepas tu dia ada sabun. Sabun kita menggunakan argan oil. Okay. Untuk orang kulit eczema semua ada. Lepas tu kita ada aloe jelly dan yang best kita ada ubat gigi. Yang Kak Lin kata tadi ubat gigi yang kaya gila tapi bagi murah. Okay. Ubat gigi yang tak ada Florida dalam dia. Kalau you pakai Florida tu bahan kimia. So macam mana nak buang karang-karang gigi, Forever Living letak B-propolis dalam dia. So set nombor 1 ni selalu sold out. Selalu cepat habis. Kenapa? Sebabnya dia paling murah. Dia lah paling banyak macam benda. Sebab tu Kak Lin kata jangan tangguh-tangguh nak naik VIP. Tunggulah Kak Lin tunggu habis adan uka. Habis adan uka. Okay? So nampak tak ni? Harga dia sebenarnya normal 2,147. Tapi sekarang dia nak bagi 1,600. So you jimat. Okay, you jimat sebanyak berapa? You jimat sebanyak RM29. Okay. So, alamak Kak Lin tak ada duit. Tak ada duit macam mana ni? Tapi saya nak bisnes, saya nak ubah hidup. Okay, kita ada 3 package yang Kak Lin boleh bantu anda semua. Yang pertama, package basic lah. Join ahli dulu. Okay, join ahli dulu. Sebotol aloe vera. Lepas tu fikir-fikir, ya Allah, aku nak upgrade tak VIP? Aku nak tak upgrade VIP? Tak mampu nak upgrade VIP? Tak apa, ambil package Rahmah. Okay, apa yang Kak Lin nak offer dengan you all dalam package Rahmah adalah, okay, you boleh dapat sebotol aloe vera percuma, you akan dapat omega untuk tadi kolesterol tinggi, gout, kencing manis, semua ada. Okay, macam mana nak cerita ke orang kalau you tak ada, tak tahu tentang produk. Lepas tu ada madu, okay, lepas tu dia ada aloe jelly. Okay, tapi package Rahmah ni dia ada kerja sikit. Dia ada kerja sikit. Macam mana cara dia? Dia kena juga pergi VIP. Apa-apa pun semua kena kat VIP. Sebab hanya VIP sahaja yang boleh buat penajaan. So daripada package Rahmah nak pergi kepada VIP, dia kena buat penjualan lah sikit. Kan kata nak ubah hidup kan. So kalau nak ubah hidup kena bersungguh-sungguh. Okay, dia kena jual 8 set. Sebab dia dah ambil 1 set kat sini. So dia kena jual 8 set aloe vera. 8 orang yang ada usus dan salur darah. Ada tak kawan-kawan yang ada usus dan salur darah? Cari 8 orang je. Yang ada darah tinggi, gout, kencing manis. Yang gastric, anxiety, depression. Yang hari-hari pergi kerja muka sungul je. Asyik bergaduh je dengan lelaki bini. Tu bagi. Ataupun bagi tak nak banyak, bagi cari 3 orang. Cari 5 orang yang boleh ambil aloe vera, omega dengan madu. Okay, so kalau you ambil package yang Rahmah ni, you kena buat sale sikit lah. Sale sikit, tapi sales you akan jadi 2,100. Tapi kalau nak ingatkan balik semula, paling bagus adalah VIP. Sebab yang ni you kena buat sales 2,100. Okay, tapi yang ni you boleh jimat RM500. Pilihan dekat tangan you. Okay, kalau macam Kak Lin betul saya tak ada duit, tapi saya nak ubah hidup saya. It's okay. Ambil pakai Rahmah dulu. Rasa dulu, makan dulu. Cerita dekat orang dulu. Set yang ada ni buat pusing dulu. Buat pusing, buat demo dan sebagainya. Okay, sampai bila promosi ni? I don't know. I don't know. Okay, kalau tak ada bulan ni, dah habis bulan depan, jangan menangis. Ataupun bulan depan tiba-tiba ada tiba-tiba kejap tiba-tiba ada set aloe vera je. Dia pernah terjadi aloe vera dengan omega 77. Kan yang lain tak ada. Kak Lin tak tahu Kak Lin tak nak bertanggungjawab. I dah told you yang tak nak dengar kan. So sebab tu Kak Lin kata cepat-cepat sebab dia start daripada 1 April hari tu. Kita tak tahu set ni ada berapa. Sebab tu Kak Lin kata as soon as possible. As soon as possible yang dapatkan. Sebab Kak Lin bukan HQ. Jadi Kak Lin tak tahu. Okay. So rugi ke nak ambil? You tengok company lain. You nak dapat apa ni 30% ni forever 1,500 je. Plus lah 1,600 kan. So sebab termasuk keahlian 90 jadi 1,600 pelan-pelan. Ini dulu harga lama ni kan. So sekarang ni dah 1,600. Sebab harga makin lama makin naik. Tu yang Kak Lin risau. Okay. So kita terus dapat 30%. Syarikat S, okay, you nak dapat 5%, you kena buat RM500 setiap bulan. Nak dapat 21%, you kena buat RM10,000 maintain setiap bulan. Sebab tu yang tadi kata kena buat sales berapa tak payah awak. Kenapa? Sebabnya 30% ni seumur hidup.
Okay, kecuali you nak dapat commission, kecuali you nak dapat bonus dividen USD tu, you memang kena buat kerja lah. Macam Kak Lin kata, kena bekerja. Ada syarikat H2O lagi teruk. Okay, nak dapatkan 36%, kena buat sale 720,000. Allahu Akbar, meninggal. Susah tak? Susah gila. Okay, so Forever Living sangat senang. Okay, you boleh ambil je package ni, you terus ambil 1,600 je kau. Kalau kau nak buka kedai burger pun lebih daripada nilai ni. Okay, so jangan fikir-fikir. Jangan fikir-fikir. Okay, so apa yang you dapat? Okay, kalau you buat VIP, yang pertama sekali, kalau misalnya ada orang join bawah you maksudnya dia beli barang, okay, pakai apps. You tak payah susah-susah, dia pakai apps, HQ yang akan hantar, sebotol you akan dapat RM30. So, kalau misalnya tiba-tiba offer company dah tak ada bulan depan dah tak ada dah, back to harga normal, 2146, okay, tiba-tiba ada orang upgrade. Dia ni nak upgrade sebab dia kata aku nak lah macam kau dapat harga murah. You boleh dapat RM500 seorang daripada dia. So kalau 4 orang, you akan dapat 2,146. Okay. Lepas tu kalau ada yang tak nak beli, ada yang tak nak jadi ahli, alah aku nak try je, aku nak support kau. Okay, so okay, jual je. Apa yang you akan dapat? You akan dapat sebotol RM35. Besar ke besar? Kena jual semua tu. Tak, VIP adalah satu tiket. Okay, tiket untuk you set up business dalam company ni. Okay, so dia untuk you buat business, you kena upgrade VIP. Dia sama ada daripada ahli biasa ataupun you terus ambil package yang VIP tadi. Kak Lin kata 1,600. Kalau you selalu dengar kan konsep stokis-stokis, agent-agent kan. Samalah macam tu kan. So business kena ada modal sebanyak berapa? 1,600. Okay, so ada barang dekat you, you akan dapat apps percuma. Okay, contoh. Okay, contoh misalnya apa yang jadi kalau you jadi VIP tadi. Kita panggil sebagai assistant supervisor. Okay, kita akan dapat seorang RM500. Seorang RM500. So macam Kak Lin sekarang dah manager, seorang yang join VIP bawah Kak Lin boleh dapat RM900. Barang Kak Lin keluar tak payah. Semua HQ yang uruskan. Senang tak? Boleh. Tak cari orang kita buat jualan. Boleh lah. Habis tu nak buat jualan dekat siapa awak? Kan kita buat jualan dekat orang juga. Korang ni sebenarnya takut, sangat skeptikal. Buang benda-benda yang bukan-bukan sekarang masuk dalam Zoom Kak Lin ni, kosongkan gelas, boleh tak? Kita memang kena jual dekat orang, awak. Walaupun kita tak cari orang, kita nak jual tu dekat orang. Kan, so kita nak jual ke orang. Patutlah Kak Lin banyak PT. Yelah, Kak Lin kan susah dulu. Kak Lin nak ubah hidup, kau nak ubah hidup ke tak? Tapi tak boleh lah nak jual dia. Boleh. Kak Lin kan jual kat TikTok. Kau apa masalah? Boleh je. Kan? Boleh je. Tak ada masalah. Boleh je jual kat TikTok. Okay? So, nanti kita akan ajarkan. Masuk je ke dalam kelas, kita akan bantu. Sebab Kak Lin hari tu pun baru habis kelas. Okay? So, apa yang you akan dapat dalam VIP, you akan dapat website dengan apps percuma. Ni semua dapat. Ni berharga 1,599 website percuma. So, bayar tu memang macam bayar sajalah. Dapat Telegram percuma. So, anda introvert. It's okay. Jangan takut. Kita akan bantu anda. So, Kak Lin sebenarnya adalah $1,000,000 mentor. Okay, yang akan bantu anda semua. Okay, insyaAllah. Okay, Kak Vida pun sama. Leader-leader yang lain pun sama. Mereka semua adalah speaker-speaker. Okay, introvert, don't worry. Kita ada cara je. Ada cara untuk buat bisnes. So, sebenarnya income yang berapa yang kita nak? Adakah kita nak duduk sekarang ni dalam hutang, duduk ketakutan dalam hutang, menggigil-gigil dalam hutang? Okay, dah lah banyak hutang. Lepas tu hutang alung lagi. Lepas tu hutang alung online lagi. Lepas tu masuk lagi bisnes pelaburan. Kan dah banyak hutang ni. Bisnes pelaburan menjanjikan 300 dapat 1,000, 1,000 dapat 10,000, 10,000 dapat 50,000. End up, you dah tak ada apa-apa. Rumah tergadai, kereta tergadai, motor tergadai. Yang ada basikal je tinggal. Itu pun rasa macam nak gadai. Kan? So jangan. Okay, jangan jadi macam tu. Okay, hidup mesti kena usaha keras. Tak ada benda yang menjanjikan bulan dan bintang kat dunia ni. Banyak kali Kak Lina cakap, jangan terpengaruh dengan orang kat luar sana. Jangan cakap Kak Lina cakap dividen dalam USD ni, boleh tak Kak Lina saya bayar 1,500, lepas tu Kak Lina saya dapat dividen USD. Saya tak nak buat apa-apa. Banyak cantik muka kau dah lah banyak hutang, lepas tu kau tak nak kerja. Kan? So nampak tak Telegram kena hack. So tips Telegram ni sebenarnya kena upgrade premium. Okay, pakai nombor lain, upgrade premium. Kak Lin dah upgrade premium sebab Telegram ni senang nak kena hack. So nampak tak ni? Ini adalah bonus. Okay, setiap bulan. Okay, so setiap bulan boleh. Bro Is bawah siapa Bro Is? Masuk bawah siapa hari ni? So cari you punya leader. Bro Is bawah siapa?
Bawa Kak Lin ke, bawa Kak Bidah ke, bawa Kak Faridah ke, bawa Siti Rafidah ke. So cari dengan dia cakap saya hari ni nak join terus. Okay. Kenapalah Kak Lim baru ajak saya? Dah lama dah ajak kau je yang tak nak join. Kan? Okay. So nampak tak? Kak Lim walaupun baru je dalam dunia TikTok. Okay. So Kak Lim pun dah start. So jangan lambat-lambat Pejo. Sejak lagi jiran kau tu join bawah aku, baru kau tahu. Kan? Okay. So nampak tak ni? Kita nak tengok macam mana kita nak berjaya. Simple dia punya formula. Okay, formula nak berjaya, kita kena tengok dalam company tu ada tak orang yang berjaya. You dah jumpa orang-orang yang berjaya dekat dengan you. Okay, 5 tahun boleh collect 1 juta. Kak Lee nak buktikan. Kan? Hutang berlambat-lambat ni settle dalam dividen USD. Kak Vida, MDM Siti Rafida, lagilah income dia dah berapa dah 7 juta dah. Okay, so banyak. Okay, so check dia berapa? Sekali ambil check 300,000, 400,000. Ni Ina Naki. Kita orang buat 5 tahun 1 juta, dia buat setahun 1 juta. Okay, so maksudnya kat sini ramai je orang yang dah berjaya dalam Forever. Bukan Kak Lin seorang. Ramai. Kak Lin ni kecil je. Dalam Forever Kak Lin ni kecil je. Ramai lagi orang yang hebat-hebat di dalam Forever. So korang kena masuk. Okay, kena masuk. Okay, kena masuk. So Kak Lin sebenarnya adalah $1 million mentor. Okay, korang boleh tengok ni. Kak Vida pun sama. So insyaAllah kami akan bantu anda semua. Habis berjuang untuk anda. Korang nak ubah hidup, Kak Lin lagi nak bantu korang. Sebab Kak Lin pernah berada dalam keadaan hidup yang susah. Okay, so kita nak tengok ni. Next, apa ni? Ini nampak tak cek yang diorang dapat? Nak tak dapat cek macam ni? Sebab cek tu kita tak tahu berapa tau. So kita tengok. Ya Allah, bestnya dapat cek. Saya tak tahu nak cakap apa sebab tak langsung kan dapat cek. Okey, selama ni untuk berjuang tak boleh lepas dia. Korang nak tahu tak siapa Ina ni? Ina kecil ni adalah orang yang jual burger. SPM je, Kerani. Jual burger. Tapi tengok tak berapa income dia? 1 tahun 1 juta. Ini antara cek dia yang dulu-dulu lah. Okay, so dia capai income 1 juta. Cek dia yang latest hari tu 600,000. Okay, so nampak tak betapa kayanya Forever Living ni. Okay, ini waktu yang Kak Lin kata kalau tak kita buat kat Dubai kan tak jadi, kita buat kat Malaysia. Okay, korang tengok. Ni macam ni. Rafida binti Ishak. Dia panggil macam ni lah. Bawa bendera Malaysia tau. Siapa nak bawa bendera Malaysia ke persada dunia? Standing in the eyes of the world ni. Siapa nak bawa? Hafida. From Hong Kong, Shan Wap Ying. From Hong Kong. From Hong Kong. Kau ingat? Di sini biasa-biasa. Bukan. Macam mana nak jual? Ada cara. Of course lah ada cara. Okay. So, anda yang masuk hari ni, siapa yang serius nak ubah hidup? Siapa yang nak ubah hidup? Type, saya nak ubah hidup. Type, saya nak ubah hidup. Hari ni 1 Muharram, permulaan hijrah hari ni. Hijrah betul-betul. Jangan main-main. Siapa yang nak ubah hidup? Type, saya nak ubah hidup. Type, saya nak ubah hidup. Jangan malas nak type. Saya nak ubah hidup. Saya nak ubah hidup. Okay. So Kak Lin nak ajak korang, nak bantu korang berjuang. Dan Kak Lin percaya hari ni anda yang masuk semua hari ni, ada 79 orang partisipan hari ni. Walaupun last minute kita bagi tahu, ramai sangat sambutan hari ni. Okay. Kak Lin nak cerita, nak ubah hidup, nak settle hutang. Okay. Kak Lin nak anda hantar 1 gelombang. Okay, dengar ayat Kak Lin betul-betul. Okay. Kak Lin dulu adalah NLP coach. Okay. So pandang Kak Lin betul-betul. Dengar Kak Lin cakap betul-betul kan. Okay. Tengok video ni hari ni. Okay. Bayangkan anda ada berada di pentas ni. Saya, Kak Lin akan berada di pentas ni. Saya akan berjaya sehingga ke pentas ni. Sehingga ke pentas dunia. Saya percaya saya akan berada di pentas ni. Kita nak tengok pentas dunia ni. Dan Kak Lin pasti anda adalah salah seorang yang akan berjaya di pentas ni. Jom kita tengok.
Okey, so ini adalah slide yang terakhir Kak Lin nak tunjuk. Ini adalah MDM Siti Rafida. Okey, so nampak tak check dia? Tahun pertama dapat 72,000 USD. So tahun kedua dapat 88,000 USD. So kalau nak ikutkan total dia dua-dua check ni bernilai berapa? 700,000 USD. So tak ada yang mustahil. Okey, beliau hanya seorang guru kafar sahaja yang nak hidup luar biasa. So Kak Lin percaya hari ni anda semua nak berjaya, anda semua nak jadi orang yang luar biasa. So kalau anda nak jadi orang yang luar biasa, anda kena keluar daripada zon kepompong, keselesaan yang tak ada berapa nak selesa dah tu. Okay? So jangan malu-malu, okay? Jangan segan-segan. Okay, hari ni siapa yang bawa anda masuk ke dalam Zoom ni, okay, anda type kat dia sekarang. Okay, kalau siapa yang masuk dengan Kak Lin tadi daripada cerita bawang semalam sampai ke cerita sotong hari ni kan. Yang ibu sebagai seorang suri rumah tangga ni yang sangat sibuk pun boleh capai income yang begitu. Lagilah anda yang anak dah besar semua. Okay, so type. Okay, Bro Is jangan ketawa sangat. Okay, so type dekat upline anda yang bawa anda hari ni. Mungkin mereka adalah doa yang anda minta selalu. Nak ubah hidup, okay? Mungkin ini adalah bisnes yang paling tepat untuk anda berjuang berhabis-habisan. Okay? Nak ubah ekonomi keluarga, nak ubah ekonomi anda. Okay? So type dekat dia sekarang, okay, saya nak join ahli. Saya nak join ahli Kak Lin, saya nak join ahli Kak Vida. Type WhatsApp dia sekarang, okay? Dan dia akan tahu sebab dia ramai. Ramai. So dia tak tahu siapa ni yang dia nak bantu ni. Dia minta Allah hantar orang yang dia nak bantu. So anda pergi mesej dia sekarang, okay, bagi tahu. Kak Lin saya nak join. Tapi saya tak tahu macam mana nak dapat duit tu. Hantar mesej dulu. InsyaAllah lidah anda akan doakan anda dan Kak Lin percaya. Anda pasti akan sampai, okay? Boleh. Mesej Kak Lin. Saya daripada cerita sotong Kak Lin. Okay, so siapa yang dapat cerita sotong Kak Lin tadi? Okay, tolong message Kak Lin, okay? So, kita nak, ada apa-apa soalan? Okay, ada apa-apa soalan? Sejam setengah, okay? Ni semua salah sotong. Kalau tak, mesti laptop Kak Lin tadi penuh sejam je kita, kan? Okay, so ada soalan, okay, boleh tanya. Clear? Daripada cerita sotong je kan. Siapa yang nak belajar dengan Kak Lin? Korang kalau dah join member dengan Kak Lin nak ajarkan korang teknik personal branding. Tak payah bayar-bayar ads, okay? Kita belajar. Okay, so hari Sabtu ni, okay, Kak Lin berada di KL. Siapa yang nak jumpa Kak Lin boleh jumpa hari Sabtu. Hari Sabtu kita berada di KL. Lepas tu kita ada di Bukit Mertajam. Jumaat depan, okay, kita akan berada di Johor dan Kuantan. Okay, so siapa yang nak berjumpa dengan team leader boleh message. Okay, nanti Kak Lin akan bagi poster lah dalam grup. Alhamdulillah. Bolehlah buat hard sale. Kau tak nak buat hard sale, Kak Lin buat hard sale. Bagi pilihan. Sotong ni salahnya. Okay, so boleh buat hard sale. Jangan buat soft sale. Lambat. Terus hard cakap dengan dia, botol aloe vera ni aku makan, inilah yang baikkan aku punya gastrik. Kau nak lagi power, kau ambil bipolen. Terus je direct. Bipolen ni dia punya powernya, okay, nampak tu, ni bipolen Kak Lin tunjuk kat korang. Ni bipolen ni. Bipolen ni 100 tablet tau. Nampak tak tu, 100 tablet. Sangat-sangat power. Kalau misalnya kau nak power, nak bagi laki kau power, kau ambil ni. Bipolen ni. Dia boleh bagi laki kau power. Itu yang pertama. Dia boleh buang kolesterol. Dia boleh bantu kolesterol sebab dia boleh bakar lemak dekat hati. Kolesterol ni, LDL, HDL ni dihasilkan oleh hati tau. Kalau kita nak tahu, benda ni dihasilkan oleh hati. So, nak baikkan hati tu bukan senang. Kan? Dah lah kita memang ada perasaan busuk hati, dengki hati kan. So, nak baikkan hati tu, tengok tak lemak dekat ayam macam mana kan. So, macam tu lah kita nak bakar lemak dekat hati kita. So, bipolar ni sangat-sangat power. Dia boleh bakar lemak dekat hati. So direct je cerita macam tu. Ngancing tau. Penat aku cakap, bukan? Penyakit darah tinggi, minum botol kuning. Dia rasa lawyer. Sebabnya dia nak betulkan. Dia nak betulkan anda punya blood circulation. Selama ni, okay, kau makan macam-macam, hadap je, dia tengok je, dia perhatikan je. Kita perhatikan je, makanlah kan. Paling-paling kuat bila kita ni kenyang sangat, kita akan ngantuk. Bila kita makan makanan yang tak bernutrisi, kita akan loya, kita akan penat. Tapi bila kita makan sesuatu yang nak lawan makanan-makanan ramen dalam perut kita tu, dia akan melawan. Weh, kau kenapa duduk sini lama-lama? Kau keluar sekarang? Aku nak halau kau. Mari sini kau aku kerjakan. Biar dia ada reaction. Kalau dia tak ada reaction, dia lagi teruk. Penyakit jangan simpan dalam badan.
badan. Penyakit kena buang. So dia nak keluar tu. Dia adalah healing crisis. Okay. So hari Khamis ni masuk kelas. Esok kita akan ada kelas produk. So siapa yang dah jadi ahli, walaupun RM90, kita akan masuk kelas. Siapa yang tunggu, tak nak jadi ahli, nak tunggu jadi VIP baru nak jadi ahli, jangan bagi masuk kelas produk esok. Tak. Esok speaker bukan calang-calang. Yang speaker esok adalah pakar complementary. Siapa yang kenal kepada Papa Berry, influencer, isteri dia yang akan bercakap esok. Tak boleh masuk. Saya dah jadi ahli. Bro Is dah jadi ahli ke belum? Kalau belum jadi ahli, jangan masuk. Okay? Kena jadi ahli dulu. Okay? So, kena jadi ahli. Tak boleh masuk. Nak jadi ahli, WhatsApp Kak Lin. Ya, betul. Esok kena masuk kelas. Ya, belum. Dah wahid. Kan Kak Lin jadi speaker. Macam mana nak baca? Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? So hari ni kita bermula dengan cerita sotong. Okay. So insyaAllah lepas ni tangan korang akan jadi macam sotong. Jadi akan sotong. Bermula daripada cerita sotong, kita berjumpa di sini. Okay. So insyaAllah kita nak jadi VIP ramai-ramai. Okay. So siapa yang berada di KL hari Sabtu ni Kak Lin nak jumpa. Okay. So boleh? Ada soalan lagi? Kau saja kan? Bagaimana aku berapa? Dah tak ada dah. Dah beli sebulan punya lauk dah. Ada soalan? Ada soalan, kita kena tidur. Kalau kita tidur lambat, nanti hati kita tak boleh bekerja. Tak ada soalan? So insyaAllah. Okay, so dah tak ada. Thank you semua atas masa dan ruang masa. Kak Lin kata sejam je. Korang boleh layan Kak Lin sampai sejam 40 minit. Terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa dalam grup semula. Okay, Kak Lin minta maaf kalau Kak Lin ada terkasar bahasa, tersalah kata. Okay, yang baik tu semuanya datang daripada Allah. Yang tak baik tu semua datang daripada Kak Lin. Kak Lin tutup majlis majlis ilmu pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Tak apa, it's okay. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam.